tutup pintu dengan cara ni? Salah. Hei, terlalu kuatlah. Kalau tutup pintu terlalu kuat, akan rosak benda ini. Bukan itu saja, tolong sayangkan kereta anda. So, cara macam mana baru betul tutup pintu tepi, depannya bonet dengan boot belakang. Cara pertama, tepi pintu jangan luar sangat. Kita dekat sikit, baru tutup. Ini baru betul. Jika bonet depan, cara macam mana tutup? Oh, macam ni tak betul ha? Sakitlah bro. Nak tutup bonet ini, jangan tinggi sangat. Rendah sikit, baru tutup. Ini baru betul. Ketiga, macam bini ambil banyak barang. Letak, you tak tolong dia. Dia mesti marah mah. Dia tutup macam ni. Ini pun salah. So, boot belakang pun sama. Jangan tinggi sangat. Rendah sikit, baru tutup. Ini baru betul. Jika bini tengah marah, kita mesti tahu. Buka pintu bagi dia, tutup pintu bagi dia. Ini baru elok. So, akhirnya Abang Song bukan sekadar drive kereta. Saya drive servis dengan kepercayaan. Kita cuba lagi. Saya Abang Song.